Surah An-Najm, surah ke-53 daripada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, surah perbicaraan kita pada kali ini adalah surah An-Najm, surah ke-53 daripada Al-Quran, mengandungi 62 ayat, diturunkan di Mekah, dan surah ini sangat istimewa kerana mengandungi ayat sejadah ataupun ayat sajdah yang pertama yang diturunkan dan membincangkan tentang pengalaman spiritual Nabi SAW. Pada bahagian permulaan surah ini, Allah Ta'ala menceritakan tentang sumpah Allah Ta'ala dengan bintang. Apabila bintang ini terbenam, dalam rangka menegaskan bahawasanya peribadi Nabi SAW adalah seorang yang murni, tulus, suci. Bukanlah seorang yang sesat seperti yang disebutkan oleh kaum musyrikin ataupun orang yang terkeliru, dan juga bukanlah Nabi ini mengikut hawa nafsu apabila berbicara. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala juga menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan Jibril dalam keadaan Jibril yang asli, yang sangat gagah perkasa, yang sangat besar, yang menyebabkan Nabi itu pertama kali merasa takut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa naik ke Sidratul Muntaha, iaitu hak tertinggi pada langit yang ketujuh, dan Allah Taala menegaskan bahawasanya Nabi tidak berpaling dan Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala dan melihat kebesaran-kebesaran makhluk-makhluk Allah Taala yang lain, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala juga menceritakan bahawasanya sembahan kaum musyrikin itu hanyalah mengikut sangkaan hawa nafsu mereka semata-mata. Allah Taala menyebutkan 3 berhala ataupun 3 nama berhala besar ataupun utama mereka pada ketika itu adalah Al-Lat wal Uzza wa Manat ats-tsalitsah al-ukhra. Al-Lat, Al-Uzza dan Manat. 3 berhala ini adalah berhala yang utama yang disembah oleh kaum musyrikin, yang mana setiap satu ini mempunyai fungsi ataupun tujuan-tujuan yang tertentu. Kemudian Allah Ta'ala juga menemplak orang musyrikin yang menisbahkan Allah Ta'ala itu mempunyai anak perempuan, iaitu malaikat. Di mana manusia itu sendiri ataupun mereka musyrikin itu tidak ingin diri mereka dinisbahkan dengan anak perempuan, hanya berbangga dengan anak lelaki. Tetapi mereka itu menisbahkan kepada Allah Ta'ala anak perempuan. Kemudian Allah Ta'ala juga menyatakan di dalam ayat ini, di dalam surah ini, bahawasanya pembalasan yang Allah Ta'ala akan berikan kepada setiap satu daripada manusia itu adalah satu pembalasan yang sangat adil. Setiap orang yang berbuat jahat akan dibalas dengan kejahatan, orang yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Tidak akan ada orang yang dizalimi pada hari tersebut. Kemudian dosa-dosa yang besar itu tidak akan diampunkan melainkan dengan taubat yang khusus, manakala dosa yang kecil itu akan diampunkan dengan perbuatan kebaikan, itu akan dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian Allah Ta'ala juga menceritakan bahawasanya setiap manusia itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa alla tazir waziratun wizra ukhra, seorang itu tidak akan menanggung dosa orang yang lain, dan manusia itu akan mendapatkan sesuatu berdasarkan apa yang telah dia lakukan, mendapatkan kebaikan kalau dia melakukan kebaikan, manakala akan mendapat dosa jika dia itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Taala menyatakan bahawasanya Allah Taala adalah penguasa mutlak yang menjaga, yang memegang hati manusia. Allah Taala lah yang membuatkan manusia itu ketawa dan menangis. Allah Taala juga yang membuatkan seseorang itu hidup dan mati. Allah Taala juga menjadikan manusia itu, lelaki ataupun perempuan, daripada setitis air mani, daripada tidak ada apa-apa kepada menjadi seorang manusia. Dan Allah Ta'ala lah juga Tuhan bagi bintang Syi'ra. Bintang Syi'ra ini merupakan bintang yang disembah oleh kaum jahiliyah. Kerana pada pendapat mereka, mereka melihat bintang Syi'ra itu merupakan bintang yang paling terang di langit malam. Bintang Syi'ra ini kalau bahasa astronominya adalah Sirius. Merupakan bintang yang paling cerah pada langit malam pada ketika itu, dan sebahagiannya menjadikan sebagai kompas alah tuju ketika berada di lautan. Apabila mereka melihat bintang ini merupakan bintang yang paling besar, lalu mereka menyembah bintang ini. Dan ini adalah Allah Ta'ala menyatakan suatu perkara yang tidak dapat diterima. Allah Ta'ala itulah Tuhan yang sebenar, Tuhan bagi bintang yang disembah oleh kaum jahiliyah ini. Begitu juga seterusnya Allah Ta'ala menceritakan tentang sejarah kaum yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kaum Ad umpamanya, kaum Samud, kaum Nuh yang zalim dan melampaui batas. Begitu juga negeri yang diterbalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kaumnya itu melakukan perbuatan luar tabi'i, iaitu kaum Nabi Lut. Kemudian di dalam surah ini Allah Taala menceritakan bahawasanya amaran bahawasanya hari kiamat itu sudah benar-benar dekat
dan tidak ada orang yang mengetahui bilakah hari kiamat ini akan berlaku melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengetahui, para malaikat pun juga tidak mengetahui bilakah akan berlakunya hari kiamat secara pasti. Tetapi yang pasti ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan, dunia ini sudah pun hampir ke penghujungnya. Maka kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 1500 tahun, maka lebih hampirlah kita dengan berlakunya hari kiamat. Maka ini adalah satu perkara yang cukup menggusarkan kita, menjadikan kita rasa takut. Tetapi masih lagi mempunyai waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita mempunyai waktu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghaluskan niat di dalam hati, memperbetulkan niat kita di dalam hati, itu masih punya waktu, melainkan apabila nyawa sudah sampai di kerongkong. Maka ini adalah satu peringatan yang keras ataupun peringatan yang sangat berguna kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak terikut dengan orang yang menjual akhirat dengan dunia yang murah, lupa akan akhirat, lupa akan kematian, dan ini adalah satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala bertanya pada akhir surah ini, apakah kamu merasa hairan dengan berita ini serta kamu ketawa dan tidak menangis? Maknanya kamu tidak mengambil indah akan perkara ini. Dan akhir sekali Allah Taala menyatakan kepada orang mukmin secara khususnya, iaitu fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita leka dan lalai daripada perkara ini. Wabillahil hidayati wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.